50 gram sekeping ataupun 10 gram 5 keping. Mana satu yang lebih baik? Jadi untuk tuan-puan yang tertanya, boleh tengok video ni sampai habis dan save video ni untuk rujukan akan datang. Jawapannya bergantung kepada matlamat tuan-puan menyimpan emas. Tapi jom saya terangkan perbezaannya dulu supaya tuan-puan boleh buat keputusan yang bijak. Pertama, dari segi gold premium iaitu kos upah pembuatan emas, untuk gold bar 10 gram, gold premium yang dikenakan adalah sekitar RM15 sekeping. Jadi kalau tuan-puan nak beli 5 keping, jumlah gold premium yang perlu dibayar ialah RM75. Tapi untuk gold bar 50 gram cuma sekitar RM40 sahaja. Jadi dari segi kos upah, beli 50 gram sekeping lebih jimat. Tapi untuk gold bar 50 gram ni cuma sekitar RM40 sahaja. Jadi dari segi kos upah, beli 50 gram sekeping lebih jimat. Kedua, dari segi spread emas iaitu perbezaan antara harga jual dan harga beli. Untuk gold bar 10 gram, spreadnya sekitar 9%. Manakala untuk 50 gram, spreadnya lebih rendah. Hanya sekitar 7.5% saja. Maknanya lagi berat emas yang kita beli itu lebih rendah dia punya spread dan lagi cepat kita dapat untung bila harga emas naik. Namun begitu, pemilihan antara 10 gram ataupun 50 gram bergantung pada tujuan simpanan masing-masing. Jika tuan-puan mahu jual sedikit demi sedikit bila perlukan tunai, maka 10 gram 5 keping ni adalah pilihan yang terbaik kerana lebih fleksibel. Tetapi jika tuan-puan ingin memaksimumkan keuntungan untuk jangka masa panjang, simpanan 50 gram sekeping jauh lebih berbaloi kerana spread lebih rendah dan kos upah lebih jimat. Jadi sebelum nak buat keputusan, tentukan dulu matlamat simpanan emas tuan-puan untuk flexibility ataupun keuntungan maksimum. Apa pun pilihan tuan-puan, yang penting mulakan simpanan emas sekarang kerana nilainya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau tuan-puan nak mula menabung dalam bentuk emas dengan cara yang paling mudah dan patuh syariah, boleh tekan link di bio saya ataupun boleh refer pin video saya untuk daftar akaun Emas Gap Public Gold secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Mantap!